Saya bila datang ke Kuala Pilah ini penuh dengan emosi. Di sinilah saya ditahan di daerah ini, tahanan daerah selama 2 tahun. Daripada tahun 84 sampai tahun 86. 1 hari pun tak dikurangkan. Semasa di sini saya cuba menelpon ke kanda saya yang jadi Menteri Pendidikan waktu itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah tak boleh membantu untuk bebaskan saya daripada buangan daerah kepada balik ke rumah? Perdana masa itu Menteri Pendidikan, aku tak boleh buat apa amat, ini hang kena tanya Menteri Dalam Negeri. Ini tanda apa? Walaupun waktu itu Perdana Menteri waktu itu menjadi menteri, parti lain, saya parti lain, tapi hubungan persaudaraan itu kita kekalkan. Begitulah sikap kita. Kita berbeza pandangan politik, kita berbeza arus tuju dan sebagainya, tetapi berkawan, persahabatan tidak putus. Tambahan pula, saya sendiri dengan Tun Sri Anwar dan Kak Wan Azizah, kedua-duanya adalah memang kenalan rapat. Semasa di Kuala Pilah ini memanglah bapa angkat saya ramai. Tapi kebanyakannya telah meninggal dunia. Antaranya Cikgu Ujang, Bomo Hadi, dan banyak lagi lah saya nak sebut satu persatu. Kita menghormati negeri ini negeri beradat. Negeri yang ada tata susila adat mereka masing-masing. Walaupun saya pada waktu itu dibuang daerah, berada di sini, sekatan ISA, satu hari saya memohon untuk menghadap baginda Tuanku Jaafar di Seri Menanti. Melalui katanya seorang pengasuhnya di masa kecil, iaitu Pak Saleh. Akhirnya baginda bersetuju untuk menerima menghadap. Saya dalam keadaan manusia yang dibuang daerah itu dapat menghadap baginda tuanku, bercerita dan makan bersama tuanku. Dengan agak lama diberi peluang untuk saya berada di istana Seri Menanti. Artinya adat dan budaya tetap kita sanjung. Kita berada di rantau ini, kita menghadap baginda tuanku. Baginda tuanku pun tahu ini tahanan politik, bukan jenayah lain. Maka inilah kita lihat cara negara kita menjalankan pentadbiran dan berlaku keharmonian sedemikian rupa. Kita dari sekalian dalam pilihan raya ini kita tahu, kita berlawan dengan kawan. Ini masalah. Kita berlawan dengan kawan, kawan kita pula berkawan dengan musuh politik kita. Artinya satu pilihan raya yang complicated. Tapi rakyat Negeri Sembilan tak ada complicated. Mereka tahu mereka akan memilih Pakatan Harapan pada 1 hari bulan Ogos nanti.